Selalunya kalau birthday, kami lebih suka check in hotel tau. Celebrate sama-sama satu family. Tapi tahun ni, anak-anak masing-masing ada aktiviti. Seorang dengan camping, seorang lagi dengan taekwondo. Jadi kita orang decide untuk celebrate secara simple. Just the two of us. Tak ke mana-mana yang jauh pun. Cuma dinner yang tenang di sebuah fine dining di Cyberjaya. Mungkin pernah lalu dekat FYP korang pasal fine dining dekat Cyberjaya ni. Nama restoran ni Noah. Terletak di Tamarin Square, Cyberjaya. Betul-betul dekat area pickleball tu. Kalau korang nak makan dekat sini, korang kena book awal tau. Sebab satu sesi dia hanya terima 10 orang sahaja. Dan satu hari ada 3 sesi. Jangan risau kalau tak tahu nak pilih apa untuk makan. Chef tu sendiri akan duduk depan kita dan explain satu-satu makanan apa yang dihidangkan di situ. Method memang nak senang kerja, I ambil je apa yang chef tu recommend. Makan kat sini ada 3 course je. Soup, starter, lepas tu main. Nanti kita dapat tengok makanan tadi disediakan depan kita. Makanan pertama yang akan dihidangkan adalah roti ni. Roti ni complimentary tau. Memang semua akan dapat. Ya Allah, lembut sangat-sangat. Ini kita orang punya sup. Nama tak payah tanya lah ya. Sebab memang susah betul nama dia. Tergeliat lidah nak menyebutnya. Yang penting sedap je. Untuk starter kita orang pilih 2 makanan. Satu wagyu skewers ni. Satu lagi kita orang pilih udang ni. Udang ni sedap sebab dia wrap dekat dalam seaweed yang crunchy tau. Jarak antara satu course dengan satu course yang lain tu 15 minit. Tapi sebenarnya tak rasa pun macam 15 minit. Macam sekejap je dia orang prepare. Lepas tu macam menarik lah tengok chef-chef semua tu macam fokus tau menyediakan makanan, especially dekat bahagian depan ni yang tukang hias makanan bagi cantik ni. Untuk main course pun kita orang ambil 2 menu juga. Satu ayam, macam pelik kan pergi fine dining makan ayam kan. Tapi dia buat macam mana, lelaki kita suka ayam dan hari ni birthday dia, so kita kena ikut dia. Dan satu lagi kita orang ambil beef. Memang dua-dua cair di mulut, lembut sangat-sangat, senang kata sedap lah. Dan last sekali ada dessert. So dessert dekat sini yang paling orang selalu ambil adalah San Sebastian cheesecake tu tau. Tapi kita orang dah pernah makan benda tu dekat Istanbul dan lelaki aku tak suka. So kita ambil aiskrim. Aiskrim sah-sah lah, memang kita suka kan. Dan untuk tulisan tu, masa book nak makan kat sini tu, kita dah boleh siap-siap bagi tahu tau yang kita nak buat tulisan-tulisan tu. Dia akan tanya juga sebenarnya. So kita boleh bagi tahu siap-siap. Sebelum bil dihantar dekat meja kita kan, chef-chef tu akan bekerjasama tau untuk ambil gambar kita. Ini paling best sekali. Aku mau win betul lah chef yang pegang lampu tu. Memang customer service dia tip-top lah. Overall, it was a very nice experience. Especially untuk kita orang berdua yang bukan pemakan ni kan. Sekali-sekala makan time birthday, makan sweet-sweet berdua macam ni, okey lah.